Beli rumah ni memang pening kan? Jom kita tengok 8 tip mudah untuk elak stres. Ramai yang takut rumah impian tiba-tiba jadi mimpi ngeri kewangan. Macam mana nak elak? Jadi, macam mana nak elak kesilapan besar yang makan duit? Jom kita bongkar rahsianya. Okey, pertama sekali, kita kena siasat dulu hartanah tu. Ada 3 perkara penting kena tahu. Pastikan ada Akta Pembangunan Perumahan atau HDA. Inilah payung undang-undang yang lindungi hak anda. Paling best, HDA bagi anda waranti rumah tau. Malah boleh guna duit KWSP akaun 2. Lepas tu, tengok jenis hartanah, kediaman atau komersial sebab bil dan privasi memang lain. Lagi satu, status tanah. Nak yang pegangan bebas sampai bila-bila atau pajakan yang lebih jimat? Okey, sekarang jom fikir pasal benda-benda kecil. Benda yang akan efek hidup anda setiap hari. Isu parkir. Ini nampak remeh tapi penting. Parkir sebelah menyebelah macam ni memang paling senang. Tapi kalau dapat parkir tandem, memang leceh. Kena alih kereta orang lain dulu. Lagi satu, nak sampai ke parking tu macam mana? Pusing-pusing naik 5 tingkat? Aduhai, penat. Cari yang ada speed ramp. Laluan terus ke tingkat parkir anda. Jimat masa, jimat minyak. Pasal perabot pula, nak yang serba lengkap terus masuk atau nak hias ikut cita rasa sendiri? Akhir sekali, jom kita pastikan pembelian besar ni satu pelaburan yang betul-betul bijak. Siapa pemajunya? Ini soalan paling penting. Kena siasat betul-betul supaya tak jadi projek sakit. Dan sekarang ni, ada trend baru. Cari rumah dengan sijil Green RE. Ini bagus untuk alam sekitar. Apa untungnya untuk anda? Jawapannya mudah. Bil utiliti bulanan anda akan jadi lebih rendah. Jadi, ingat 3 perkara ni. Kenali DNA hartanah, fikirkan rutin harian dan buat pelaburan bijak. Bila dah ada semua tip ni, proses beli rumah tak lagi stres. Malah, ia jadi satu pengembaraan.